Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa ashabihi wa itaratihi at-tahirin. Salatan wa salaman daimain ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا ببركة علومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, para jemaah muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di atas nikmat, rahmat, kasih sayang Allah SWT selalu kepada kita. Allah Ta'ala sentiasa kasih dan sayang sama-sama pada kita. Tapi kita yang lupa tentang kasih sayang Allah, kita yang lalai daripada nikmat Allah Ta'ala, daripada nikmat Allah untuk mensyukuri pemberian nikmat-nikmat Allah Ta'ala kepada kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, insya-Allah kita sambung lagi pengajian kita bab amalan zikir atau perihal zikir dan doa. Kelebihan kita seseorang mengingati akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita sebut kata zikir, kita pun bayar lafaz-lafaz tertentu, ucapan-ucapan tertentu, doa-doa tertentu yang kita faham itu makna zikir. Tetapi ia adalah lebih daripada itu. Lebih lagi apabila seseorang mengingati Allah Subhanahu wa taala, maka melalui perantaraan zikrullah atau melalui perantaraan zikir, maka zikir itu akan menjadikan hati seseorang sentiasa mengingati akan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna zikir. Maka hari ini kita nak buat gana. Nak buat macam mana? Nak buat gana, nak suruh hati kita ni ingat selalu kepada Allah Ta'ala. Nak suruh kita ni maknanya ingatan kita kepada Allah Ta'ala sama-sama lagu mana nak buat. Ya Allah Ta'ala. Jadi benda ni dia kena mai rasa sayang, rasa kasih, rasa cinta, rasa kehendak. Baru dia timbul perasaan. Ingat ni bila kita mai rasa sayang, bila mai rasa rindu, barulah kita akan ingat. Kalau kita duduk dalam keadaan suka, lalai, lupa, maka kita tak akan ingat. Anak kita, hak mana kita paling ingat? Hak kita sayang. Hak kita sayang. Dalam 13 orang anak, ada seorang kita sayang, maka hak tu kita dah ingat. Hak 12 tak ada pun tak apa. Contohnya. Sebab apa? Kerana sesuatu yang kita dah ingat. Maka hak apa kita ingat? Kerana hak tu kita sayang. Jadi tuan-tuan, apabila seseorang berzikrullah, maka hati seseorang akan jadi tenang. Hati seseorang akan Allah Ta'ala akan bagi kelapangan, ketenangan. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Dan melalui zikir ni automatik Allah Ta'ala akan hapus dosa-dosa kecil kita. Duduk saja astagfirullah, astagfirullah. Duduk saja kita sebut subhanallah, 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 subhanallah. Dan bila seseorang berzikir, automatik Allah Ta'ala akan tambah pahala. Ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dia adalah lebih besar daripada, lebih berharga daripada kerajaan Sulaiman lagi. Sebab ucapan subhanallah walhamdulillah
adalah ucapan yang kekal sehingga sampai akhirat. Sedangkan kerajaan Sulaiman sudah hilang, tak ada lagi atas muka bumi ni. Sudah hilang. Tetapi ucapan zikir kita, sebutan yang kita rasa kecil benda tu, tetapi terpahat sehingga sampai hari kiamat Allah Ta'ala akan zahirkan, inilah zikir kamu, ya Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, sehingga Nabi SAW sebut, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqiz zahabi wal waraq. Nabi kata, ala unabbi'ukum, mahukah aku nak beritahu kepada kamu, wahai sahabat, dan juga kepada kita umat sehingga sampai kiamat. Ala unabbi'ukum, mahukah aku nak beritahukan kepada kamu bi khairi a'malikum, tentang sebaik-baik amalan kamu, ya Allah. Nabi nak beritahu perkara mudah, tetapi ia adalah sebaik-baik amalan bila kita buat. Dan kata Nabi, wa azkakum wa azkaha 'inda malikikum, dan sebersih di sisi Tuhanmu, wa arfa'iha fi darajatikum, dan setinggi-tinggi darajat, wa khairul lakum min infaqiz zahabi wal waraq, yang mana ia lebih baik daripada membelanjakan emas dan perak, wa min an talqu aduwakum fayadhribu a'naqakum, dan lebih utama daripada kamu bertempur dengan musuh kamu, lalu mereka memenggal leher kamu dan kamu memenggal leher-leher mereka. Bila Nabi royak begitu, qalu bala ya Rasulullah, sahabat nak selalu, gapo amalan gapo ni hebat ni. Yang mana azkaha 'inda malikikum, maknanya amalan sebaik-baik amalan, sebersih amalan di sisi Allah, dan setinggi-tinggi darajat di sisi Allah, ya Allah. Maka sahabat berkata, qalu bala, sahabat ada ketika itu berkata, bala ya Rasulullah, bahkan kami nak tahu, kami nak amalan ni ya Rasulullah, kami nak. Maka jawab Nabi, zikrullah. Nabi kata, berzikir kepada Allah Ta'ala, besarnya, ya Allah. Kita pun serupa juga. Bila sebut kata, Nabi nak beritahu satu amalan, sebaik-baik amalan, sebersih amalan di sisi Allah, setinggi-tinggi darajat di sisi Allah, kita pun nak. Tapi bila sebut kata gapo, zikrullah, zikir, tu ya, ingat kau gapo, bunyi kecil lah. Sebenarnya tidak, ia adalah besar, tetap besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Allah sebut dalam hadis lain, ma amila ibnu adam amalan anjalahu min azabillah min zikrillah. Nabi kata, tidak ada sesuatu amalan yang dikerjakan oleh anak Adam yang boleh menyelamatkannya daripada seksa Allah selain daripada zikrullah, selain daripada berzikir kepada Allah Ta'ala. Apabila seseorang berzikir kepada Allah, maka dia tidak akan buat maksiat kepada Allah Ta'ala. Apabila seseorang berzikir kepada Allah, dia akan sentiasa mentaati akan perintah Allah. Seseorang yang berzikir kepada Allah, dia akan sentiasa menjauhi akan selain Allah. Maka dengan dua perkara ni, automatik dia akan dapat selamat daripada seksa azab Allah Ta'ala. Itu dia. Sebab jatuhnya seseorang ke dalam maksiat apa? Kerana dia lupa pada Allah. Dia ingat, tapi dia tak rasa takut dan rasa gerung terhadap seksa dan azab Allah, dia buat juga. Dia tahu dah benda tu haram, buat juga apa-apa, ikut dia, tak apalah. Itu maknanya, maka menyebabkan seseorang jatuh dalam seksa dan azab Allah Ta'ala dengan sebab lupa, lalai, jadi dan dia buat tak tahu. Dia tahu, buat tak tahu. Jadi sebab itulah nampak zikrullah bukan semata-mata
pergi haya wasbah saja. Tetapi kita ingat, setiap gerak gigi kita, ini adakah perintah Allah? Ini adakah larangan Allah? Ini adakah suruhan Allah? Ini adakah tegahan Allah Ta'ala? Nah, ini perkara kita nak buat perkara yang disukai oleh Allah atau perkara yang dibenci oleh Allah. Itu mana zikir juga. Ingat. Gerak kita, nak jalan kita nak pergi. Kita nak pergi ni ke tempat yang Allah Ta'ala suka ke tidak? Allah Ta'ala redha ke Allah Ta'ala murka? Bila kita tahu, oh ni nak pergi. Nak pergi ke tempat yang Allah murka. Maka kita pun berhenti. Dengan sebab apa? Dengan sebab kita zikrullah. Sebab kita ingat ini benda Tuhan tak suka. Tapi kalaulah benda yang Tuhan suka, tu baik pada rumah nak pergi sejid. Maka kita pun cerita, sejid ni Tuhan suka ke Tuhan tak suka? Tuhan redha ke Tuhan murka? Tuhan redha, Tuhan suka. Lepas tu, patah balik semula ni. Ada? Tak ada. Bila nak pergi sejid, patah balik semula. Kecuali ada sebab-sebab masyaqqah, ada perkara-perkara yang darurah yang menghalangkan dia. Maka tak jadi pergi sejid apa. Mari dah segerak. Lepas tu patah balik apa. Takut tu hutan, jumpa dengan tu hutan. Tu ada. Memang dalam syarat sembahyang Jumaat pun, saya rasa sembahyang Jumaat pun orang yang takut kepada tu hutan ni, maknanya harus dibolehkan tidak Jumaat. Siapa tak segi Jumaat kena butai dengan orang banyak. Tak segi sembahyang Jumaat masjid kena butai dengan orang banyak. Apa tak pergi sejid tu apa? Lekat hotel orang situ. Lekat hotel orang sini, lekat hotel. Ramai orang hak jadi butai kata masjid. Pergi sini je butai, lepas tu hilang. Temu sejid lain. Kerana Jumaat sini. Jumaat sini pula kita. Tanya-tanya rupa-rupanya butai keliling. Lepas tu pergi masjid lain butai. Jadi tuan-tuan, dia kata perkara yang menghalangkan kita daripada nak pergi tempat redha ni tak ada. Melainkan tempat benda-benda tertentu. Contohnya kalau zaman dulu nak pergi sejid ada apa? Ada rimau tengah jalan, ada singa, ada ular besar. Tu ada anjing. Itu maknanya diharuskan, tak perlu. Tak perlu kita pergi masjid kerana ada perkara yang menghalang. Sebab hujan dan sebagainya. Hujan, tak ada payung, tak ada kereta. Tapi kalau lah ni kalau alasan hujan tu tak patutlah sebab kemudahan kita. Allah Ta'ala beri banyak. Bila nak guna lagi nikmat kereta, guna tempat hujan mari masjid, nikmat payung, guna payung untuk mari masjid. Jadi kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu amalan yang dikerjakan oleh anak Adam yang boleh menyelamatkan dari seksa Allah. Pasal kerja kita, sepanjang hidup kita di atas dunia ni, kerja kita ke apa? Kerja kita supaya selamat kita daripada seksa Allah Ta'ala. Dan kerja kita supaya kita buat sesuatu yang boleh bawa kita ke syurga Allah. Tu ya kerja kita sebenarnya. Lepas tu hak kerja, hak menego, hak jual, hak menoreh, hak galik, hak tu sambil sambil sementara kita nak hidup. Sebab benda tu selepas kita hidup kita akan ingat. Bila kita mati, habis. Tetapi amalan hak ni hak kita nak ni. Gapo benda hak boleh selamatkan kita daripada azab Allah yang boleh bawa kita ke syurga Allah. Tu ya benda. Ya Allah. Lebih lagi dalam keadaan kita umur 50, 60, 70 ni, benda bila-bila masa dah benda mati ni, duduk tunggu tepuh. Masa tu. Walaupun kita rasa keadaan sehat tidak jamin kita mati, dan sakit tidak mestinya mati, tak ada jaminnya, tak ada siapa, tak ada apa jaminnya untuk tidak mati, tak ada. Kerana mati dengan ajal. Bila sampai ajal, walaupun seseorang sehat pun mati, seseorang muda putih pun mati dan sebagainya. Tak ada satu jaminan. Kemudian Nabi SAW sebut lagi, zikrullah bil ghadati wal ashyi afdalu min hatamis suyufi fi sabilillah ta'ala wa min i'ta'il mali sahhal.
Nabi bagi tahu adalah berzikir kepada Allah pada waktu pagi dan petang itu lebih utama daripada bertaruh pedang di jalan Allah Ta'ala. Mana masa-masa lah tengok keadaan. Mana ambil masa pagi dan petang. Pagi ada ramai boleh ambil kesempatan waktu pagi untuk zikir selepas subuh sehingga naik matahari. Bila naik matahari dia panggil segala. Kemudian kita sembahyang sunat isyraq 2 rakaat. Maknanya lebih kurang selepas daripada syuruk tunggu 10 sehingga 15 minit maka kita pun sembahyang sunat isyraq 2 rakaat. Maka Nabi kata ganjarannya seperti haji dan umrah yang sempurna. Kemudian selepas 30 minit naik matahari masuk waktu duha. Waktu duha. Isyraq dia panggil duha surah. Duha kecil. Selain isyraq kena sembahyang duha lagi. Tapi kalau kita terlepas isyraq, masuk isyraq terlepas, maka kita solat duha, maka hasil isyraq di dalam tu. Kemudian siapa yang berzikir di waktu pagi dan petang lebih utama daripada membelanjakan harta kekayaan dengan murah hati. Membelanjakan harta ni satu benda yang payah. Sebab harta ni benda yang kita sayang. Tetapi untuk nak mengatasi benda tu iaitu dengan kita ambil masa berzikrullah di waktu pagi dan petang. Pagi mana-mana pun ramai orang boleh bagi masa, tapi petang payah. Selepas asar sehingga maghrib, lepas asar kita nak bagi masa untuk zikir, duduk masjid sebentar. Panas punggung sikit lepas asar. Kalau pagi masih lagi ada masa, ada luang. Sedangkan Allah sebut bil wudu'i bil wudu'i wal asal atau bil ashiyyi wal ibkar. Pagi petang, asyi petang, pagi. Kemudian di dalam hadis lain Nabi sebut masalul ladzi yazkurullah wal ladzi la yazkuruhu masalul hayy wal mayyit. Nabi bagi tahu perbandingan, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah, orang yang ingat kepada Allah Ta'ala dengan orang yang tidak berzikir, orang yang lupa, hati dia lalai dan sebagainya, seumpama orang yang hidup dan orang yang mati. Beza di antara hidup mati, satu benda yang jauh. Bukan hidup jismani tetapi hidup mana pada rohani. Kerana orang yang hati dia sentiasa ingat kepada Allah, orang ni lembutnya hati dia, mudah menerima apa dia nasihat-nasihat agama, mudah menerima ancaman-ancaman, rasa gundah takut bila dengar perkara-perkara yang mengancamkan diri dia. Bila dia mati, dengar cerita mati, dengar cerita akhirat, mudah terkesan. Apa? Apabila hati itu hidup. Tapi apabila hati itu keras, hati itu mati, maka tidak ada faedah lagi. Lebih lagi hati yang Allah Ta'ala tutup, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim wishawa. Hati yang Tuhan tutup, Tuhan khatam, cop. Tuhan tutup hati, tutup telinga. Tuhan tutup mata. 3 saluran penting untuk seseorang dapat hidayah, dapat petunjuk melalui pendengaran, melalui penglihatan, melalui hati, pemikiran dan sebagainya. Bila Tuhan tutup habis 3 saluran ini, maka hati dia akan jadi kerah dan lebih kerah daripada batu lagi. Sebab itulah mesti kita kena hati kita untuk nak hidupkan hati, iaitu dengan banyak sebut nama Allah, banyak istighfar, banyak bersolawat, banyak ucapan-ucapan yang Allah Ta'ala suruh, ucapan-ucapan yang Allah Ta'ala suka. Banyak kita sebut subhanallah, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah, subhanallah, subhanallah.
Tuan-tuan. Dan Nabi buat misal lagi, wa masalus syajari wa masalus syajarati al-khadra'i baina syajaril yabisi. Ataupun seumpama pohon yang berdaun hijau dengan pohon yang kering tiada berdaun. Lagu mana pohon hijau hasil. Nampak tak? Bila pohon tu subur, daun hijau, dia akan berbunga, dia akan berbuah, hasil. Tapi kalau pohon tu kering, daun tu kuning, dahan tu kuning, pohon kecut, beruk. Maka bila kita tengok tu, oh tak ada gapo dah ni. Tunggu masa dah ni. Tunggu masa. Tunggu masa nak buat kayu api. Nak buat kayu api. Apa? Kita tunggu dia mampu, kita pun tebal kan. Kata. Kalau zaman dulu buat kayu api, buat masuk air apa? Masuk air. Masuk air. Sebab apa? Sebab benda tak ada guna dan tidak ada faedah. Maka hari ini, tuan-tuan cuba cek hati kita, hati saya dan tuan-tuan. Berapa lama lah hati kita berada dalam keadaan kering, kontang dan sebagainya. Maka hari ini kita cuba jiruh hati kita dengan zikrullah, dengan lafaz-lafaz, dengan lafaz-lafaz zikir yang warid yang datang daripada hadis-hadis Nabi, yang warid daripada Al-Quran, pada sunnah. Supaya apa? Hati kita tadi maknanya hidup subur. Subur. Bila hati subur, bila hati kita subur, maka dia akan keluar. Apa dia? Tubik daun, tubik bunga dan buah. Hasil daripada hati yang hidup, hati yang subur, tubik amalan yang sempurna dalam kehidupan kita. Tubik amalan yang sempurna. Hari ini amalan kita tidak sempurna. Apa? Kerana hati kita tak subur. Hati kita tak subur. Hati kita banyak penyakit dalam hati. Bila pokok kayu ni ada penyakit, maka dia tak subur. Bila pokok kayu ni, pokok pohon ni, dia berpenyakit, akar dia penyakit, tubik buah pun akan jadi penyakit juga. Supaya juga hari ni hati kita, bila hati kita tak sihat, hati kita penuh dengan penyakit, tubik hasil amal pun, amal bersama dengan penyakit. Rajin buat amal, tetapi amal tak sihat. Tubik mari timbul perasaan riya, tubik mari ujub, tubik mari rasa sama, rasa nak tunjuk kat orang, rasa nak suruh orang tahu, rasa nak ni mari perasaan. Sebab apa? Sebab hati kita tidak suci, hati kita tidak sihat. Tubik mari hasil buah pun amal yang tidak sihat juga. Tubik tak sihat juga. Apa? Itu dia penting. Kita kena baiki hati kita. Mula betulkan, cucikan hati kita dengan zikrullah. Mari rasa gurung, dia rasa takut pada Allah. Biar tubik mari sifat ikhlas di dalam amal. Melalui apa? Zikrullah. Gurung dan takut kepada Allah. Takut pada Tuhan tak terima amal kita. Takut tak sempurna. Mana tanggungjawab kita dalam kita melaksanakan segala titah perintah Allah Ta'ala. Mari rasa gurung dan takut. Dan bila kita buat rasa gurung. Buat dengan penuh hayati, dengan penuh jaga tata tertib, rukun dan syarat kita jaga penuh. Supaya apa? Takut tak sempurna. Tak sempurna. Bila rasa sempurna, kita akan jaga molek-molek supaya tidak rusak dengan perasaan ujub, riya, sama'ah dan sebagainya. Ni hasil daripada bila hati itu molek, hati itu kuat, hati itu kukuh, dia tubik mari. Hasil buah yang comel, buah yang kukuh. Itu dia. Kemudian wazakirullah fil ghafilin kal muqatil bainal farin. Orang-orang yang berzikir, kata Nabi, orang-orang yang berzikir kepada Allah di tengah-tengah orang yang lalai, seperti orang yang berperang di tengah orang-orang yang lari daripada medan perang. Walaupun kita duduk di dalam tempat orang lalai, tetapi hati kita tidak lupa, itu adalah lebih besar, lebih afdal. Lebih afdal
Tapi kalau kita rasa kita tak kuat, kita takut kita terpengaruh, maka kita kena keluarkan diri kita daripada tempat-tempat yang lalai, daripada suasana-suasana yang lalai, kerana takut memudaratkan diri kita. Tapi kalau kita boleh kuat, boleh lawan suasana-suasana yang buruk, kita boleh mempertahankan, boleh zahirkan amal-amal yang baik di dalam suasana-suasana yang buruk, itu adalah lebih afdal, lebih baik lagi. Kata dia, jika hendak dihitung tentang keutamaan berzikir kepada Allah, sebagaimana yang diberitakan oleh ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, tentu akan panjang. Banyak hadis tentang suruh kita berzikir, suruh kita mengingati akan Allah Ta'ala. Maka kata dia, zikir yang utama, berkata para ulama rahimahullah, zikir yang utama ialah dengan diucap oleh hati dan lisannya serentak. Bila kita sebut lafaz Allah, hati pun ingat dan lidah pun serentak sebut. Bila sebut la ilaha illallah, di dalam hati timbul rasa tidak ada Tuhan yang layak disembah hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kata la ilaha illallah, mulut kata la ilaha illallah, hati kena membenarkan tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang disembah hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jika dibandingkan antara keduanya pula, maka zikir dengan hati tentu lebih utama dari berzikir dengan lisan semata-mata. Kalaulah lidah saja sebut, hati tak tahu gimana, maka tidak memberi kesan dan faedah apa-apa. Mulut sebut Allah, 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 Allah. Tapi hati tak tahu. Tak tahu duduk mana, tak tahu gimana, hati duduk fikir benda lain, maka ia adalah zikir hati lebih baik daripada zikir lisan. Hati itu hati, ingat pada Allah Ta'ala. Kata dia sebagai penjelasan bahawa mana zikir dengan hati, apa dia adalah bentuk zikir yang disebut oleh lisan itu hadir di hati dan turut disebutkan oleh hati juga. Contohnya, apabila seseorang menyebut dengan lidah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka ketika tu disuruh hati juga turut disebut oleh hati. Boleh juga diartikan zikir dengan hati itu bahawa makna zikir disebut oleh lisan itu dihadirkan dalam hati. Gapo lafaz kita zikir, maka timbul kita ingat di dalam hati. Bila kita kata la ilaha illallah, maknanya dalam hati, maknanya ketuhan yang Maha Esa itu dihadirkan di dalam hati. Maknanya tak ada dah. Maknanya perintah yang paling besar hanya perintah Allah, tidak ada larangan yang paling besar hanya larangan Allah, tidak ada ketaatan yang paling besar ketaatan kepada Allah. Mana itu maksud daripada la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kalau sebut di mulut saja tak masuk di hati, maka dia tidak memberi kesan yang lebih dalam, kesan kepada diri seseorang payah. Tapi kalau kita zikir serta kita menghayati la ilaha illallah, tiada Tuhan yang layak disembah hanya Engkau ya Allah. Mana di situ dia mari himpun segala perintah Allah Taala kita kena buat. Itu mana la ilaha illallah. Segala larangan Allah Taala kita kena tinggal. Itu mana himpun kata la ilaha illallah. Patutlah bila kita kata subhanallah, maha suci Allah. Maknanya Allah Ta'ala maha suci daripada segala sifat kekurangan dan segala sifat lemah. Tak ada pada Allah Ta'ala. Segala sifat lemah, sifat kurang itu kembali kepada diri kita. Itu makna bila kita sebut subhanallah, 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 subhanallah. Maha suci Allah, maha suci Engkau daripada segala sifat kekurangan. Segala sifat lemah tak ada pada Allah Ta'ala. Sifat Tuhan tak nampak kita, Tuhan tak dengar benda yang kita duk buat, Tuhan tak tahu apa kita buat. Tak ada bagi Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat yang sempurna. Maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, maha segala-galanya adalah yang sempurna bagi Allah Ta'ala. Kita ni
lemah, kita ni tak suci, kita ni banyak dosa, kita ni banyak keburukan, kita ni banyak kejahatan, kita ni banyak kekurangan. Klik benda tu kembali kepada kita. Maka di situlah ia akan memberi kesan kepada kita. Ya Allah. Bila kita rasa kita ni banyak buruk, banyak tak boleh, banyak tak baik, maka kita meminta ampun dengan Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maka akhirnya kita akan dapat perkara daripada Allah Ta'ala, pengampunan daripada Allah. Tuhan akan pandai kita dengan pandai kasih sayang dia, pandai rahmat dia, sebagainya. Ya Allah. Ini kesan daripada zikir kita tadi. Sebab itulah bila kita bangun di waktu tengah malam, kita zikir di waktu siang tak sama hasil dia. Perasaan fadilat dia. Penghayatan kita tak sama. Kita sebut ketika waktu malam kita akan rasa dalam kita sebut nama Allah dalam ketika kesunyian di antara seolah kita dengan dia akan mai rasa cinta, akan mai rasa suka, akan mai rasa seronoknya. Bila kita boleh zikir di tengah malam bangun sebut ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maka benar tu yang kesan pada hati kita. Mai rasa ya Allah, banyaknya nikmat-Mu yang beri padaku ya Allah. Kita ucap alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji di atas nikmat-Mu ya Allah yang banyaknya ya Allah kepadaku ya Allah. Ya Allah banyaknya ya Allah nikmat-Mu kepadaku tak maknanya tidak memadai, tak cukup dengan kita ucap alhamdulillah, alhamdulillah dengan nikmat yang Allah Taala beri kita. Tak ada. Tak ada kita ucap 100 kali rasa banyak dah. Sedangkan nikmat yang Tuhan beri bukan 100 perkara, bukan beribu-ribu dah tak dapat nak hitung nak bilang nikmat Allah Taala. Sedangkan kita ucap alhamdulillah 200 kali, alhamdulillah 500 kali kita rasa banyak. Sedangkan nikmat Allah lebih banyak daripada apa yang kita ucap lagi. Ya Allah. Kemudian dia berkata Hujjatul Islam Ibn Ghazali rahimahullah, kata dia zikir terbahagi kepada 4 kategori. Pertama, zikir dengan lisan saja. Fafak kita lah. La ilaha illallah, ngatik hiling kepala, golek kepala. Dia bagi ngatik dengan lidah. Hayung juga la ilaha illallah, la pusing kiri, pusing kanan. Lisan, dengan lisan. Sebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Boleh? Buat dulu. Yang kedua, zikir dengan hati beserta dengan lisan secara paksa. Bila sebut, bila terlintas di hati, tubik mai ke lidah. Ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tubik mai subhanallah, subhanallah, subhanallah. La haula wala quwata illa. Dan yang ketiga, zikir dengan hati yang dibantu dengan lisan tanpa paksa. Tubik mai. Ini kau tinggi dah. Dan yang keempat, menguasai zikir di dalam hati dan menumpukannya. Walaupun dia duduk dalam keadaan diam, tetapi hati dia, tumpuan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muraqabah. Kepada Imam Ghazali memberikan penghuraiannya dengan berkata, yang pertama, sedikit faedahnya. Kalau kita boleh, kalau kita mengatik berzikir sekadar lidah, maka hasil fadilat faedah dia sikit benar. Sebab dia tak menyerap ke dalam hati. Hanya dia duduk di bibir lidah. Tak sih lagi tu. Tapi untuk nak membiasakan dulu, boleh cara. Daripada tak sebut langsung, baik sebut dulu supaya apa? Membiasakan diri. Tapi kalau sekadar duduk mulut, tak turun mai ke hati, tak sih lagi. Tak sih lagi. Sebab takut sekadar jadi buru tiup. Duduk mengatik, duduk kecek tu, buru tiup, tak tahu apa. Dia tak tahu apa. Bawa orang mari, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Wis salah. Tapi dia tahu ke hukum salah, gapo dia sunat ke, jawab salah, wajib ke, apa kena wis salah. Dia tak tahu. Sebab tu dia ajar, nampak orang, assalamualaikum, nampak orang, assalamualaikum. Ya wis salah. Jadi tak turun, tak faham. Kita tak sih. Kita naknya, hak tu sebagai latihan. Latihan dulu. Dan lemah kesannya. Maknanya kalau sekadar kita sebut la ilaha illallah di lidah,
sikit faedah dia dan lemah kesannya. Yang ni apabila lisan berzikir sedangkan hati lalai, maka belum dapat hasil yang baik. Kata dia memang benar bahawa berzikir dengan lisan sedangkan hati itu lalai kurang faedah dan manfaat, akan tetapi lebih baik daripada tiada berzikir sama sekali. Ya, tetapi dia tetap lebih baik daripada tidak berzikir sebab latihan supaya lidah kita sentiasa panggil lembut dengan ucapan kelimah-kelimah yang Allah Taala suka. Tu. Kelimah tu dulu duduk bibir ni. Ni kelimah pun tak biasa sebut macam mana. Masa sehat nak kata la ilaha illallah tak tubik. Lagu mana ketika cekik nak mati boleh tubik tak kelimah tu? Tak boleh tubik. Kalaulah kita tidak latih, kita tidak membiasakan supaya benda tu di hujung lidah kita, macam mana nak tubik masa kita sakit cekik? Tak tubik benda lain. Sebab itulah disuruh membiasakan. Setengah orang bertanya kepada para arifin billah, orang yang lebih mengenali Allah Ta'ala. Kata dia, kami berzikir kepada Allah tetapi hati kami tidak hadir. Lagu mana nak buat dah tu? Kami zikir banyak dah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi tak turun ke hati. Tidak hadir. Mana hati kami tidak hadir bersama dengan ucapan yang kami ucap. Maka jawab orang-orang arif billah, kata bersyukurlah kamu kepada Allah yang telah menjadikan salah satu anggota kamu berzikir kepada Allah Ta'ala. Walaupun dalam keadaan begitu pun kamu kena terima kasih kerana lidah kamu sudah mengingati Allah walaupun hati kamu belum sampai. Ucap dulu. Jadi tuan-tuan, ini bagi kita permulaan. Mana ucap dulu, walaupun tak sampai ke hati, tak turun lagi pun ucap sebanyak-banyak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ajar, latihan. Ketika nak tidur, sebelum tidur kita banyak ulangi akan kelimah-kelimah tauhid supaya Allah datangkan ke dalam hati kita kebesaran Allah Taala. Kata dia, saya kiralah hendaknya apabila berzikir dengan lisan itu dihadirkan sekali dengan hati untuk berzikir sama, hak paling hak terbaik. Supaya hati turut berzikir bersama-sama dengan lisan sekaligus. Bila lidah ucap la ilaha illallah, hati pun rasa gemetar, takut dan gerun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mari perasaan. Kata dia, barangkali mula-mulanya secara paksa dahulu sehingga apabila terus dilazimkan selalu, maka kelak hati kita akan merasa kelazatan dalam berzikir itu. Dia akan mari. Semua benda ni bila kita buat sama, dia akan mari rasa suka. Tapi kalau kita buat jarang-jarang, kita akan rasa bosan. Sebab itulah, tak kira amalan kau, makan minum kau, tidur rehat kau, bila kita buat sama, dia akan rasa kelazatan. Sedap, mari rasa suka. Tapi kalau kita buat jarang-jarang, dia akan rasa ia ada satu paksaan. Maka hari ni, sebab apa bila kita buat amal, kita anggap ia ada satu paksaan. Sebab apa? Kerana kita buat jarang-jarang. Buat kadang-kadang. Tapi kalau benda kita buat sama, kita akan rasa sedap. Bila kita tak boleh buat benda tu, kita akan rasa apa? Rasa satu kekurangan. Supaya orang baru nak berlari pagi-pagi, nak unggah pagi-pagi, mula-mula paksa. Kenapa paksa? Beli kasut, beli seluar, beli baju sukan. Kata nak buat apa? Belajar unggah dia. Contohnya orang naik sikar, gratis sikar. Beli sikar, beli alat, beli itu. Belajar gratis pagi-pagi ni. Lepas tu, bila dia lama, bila dia tak pergi gratis, dia rasa, rugi hari ni, tak tubik gratis, tak tubik perlu hari ni. Tak perlu hari ni, wasa kekurangan. Sebab apa? Sebab sudah mulazamah, sudah perkara tu sudah lazim pada diri dia. Kita dalam benda dunia banyak benda. Kalau kita buat sehingga benda tu sebati di dalam
dalam diri kita, dalam hati kita. Tetapi di dalam bab amal tak ada sabut lagi. Tak ada sabut lagi. Sehingga semua Jumaat pun bila tak mari, tak pernah mari rasa saya, rasa sedih, rasa tak ada hari ni Allah, tak ada hari ni semua Jumaat. Rasa saya tak ada. Tak masuk lagi, tak sapa lagi. Tapi dalam benda lain, kalau kita tak ada, kita rasa Allah tak ada hari ni. Tak ada hari ni. Tak ada ikut demo pergi tak ada ikut demo pergi gatih sikap pagi ni. Tak ada rasa saya. Tak ada ikut orang lagi, pergi berlari unggah pagi ni. Tak ada. Rasa saya. Tak ada pergi makan nasi berlauk ramai-ramai pagi tadi. Rasa saya. Tapi kalau tak ada, saya cuma tak ada apa, tak ada rasa. Sebab apa? Benda tu orang panggil tak masuk dalam tak ada diri kita lagi. Tak masuk lagi. Ya Allah. Tetapi bila kita buat lama, dia akan mari rasa kelazatan. Sehingga terpancarlah cahaya menyinarinya. Sesudah itu hati akan hadir dengan sendirinya tanpa paksa atau bantuan. Bila kita lidah kita dah biasa, hati kita dah bersama dengan lidah, dia bukan jadi satu paksaan lagi, tetapi dia akan mari, maknanya dengan mudah, tanpa paksa, tanpa bantuan. Dia akan automatik akan mari. Bila kita duk bawa kereta sama, dia automatik selalu. Bila kejut pun, dia break selalu dah. Dia mari selalu dah, dia break selalu dah. Padahal kita mikir masa mana nak. Bila kejut kita jejak break tu. Kita kena fikir dulu kan. Masa kita mula-mula belajar, bila kita nak break, kita mikir dulu. Break. Baru kita break. Nampak benda tu. Cikgu mengajar tu. Ingat. Break. Tapi bila dah biasa, kita dah bawa hari-hari, automatik. Bila mari benda depan, kita akan tekan break dengan sendiri. Tak pernah pun kena mikir dulu, telitah dulu. Apa? Dia mari dengan sendiri. Apa? Sebab benda tu sudah sebati di dalam hati kita. Tapi kalau mula-mula ni, kita kena royak. Orang duduk sebelah, ingat. Break. Kadang-kadang break tak, siapa kau tak pergi. Break. Lepas break. Kena royak. Supaya apa? Nak suruh dia ni biasa. Jadi supaya dia kena kaitan dengan benda-benda tu, dengan perkara ibadat dan amalan kita. Hari ni kita lah ni dia kena ibadat, dia kena betul sama, dia kena suruh, kalau tidak tak jadi. Kemudian kata dia sikit lagi, ada kalanya hati akan terus meningkat kepada keadaan tidak sabar untuk berzikir. Sehingga sampai satu tahap, bila dah biasa dah, sehingga hati itu mari rasa sendiri. Kalau lidah tak sebut, hati itu rasa susah. Rasa tak senang hari ni. Apa? Kerana tak dapat berzikir Allah, tak dapat berzikir, tak dapat ulang kelimah-kelimah tertentu yang selalu diulang lagi dan lagi. Dan tidak lagi lengah atau lalai daripadanya. Ini benda penting. Sebab itulah tuan-tuan, kita kena cari jalan supaya apa? Supaya benda tu dah biasa. Maknanya duk jalan apa? Sebut sama nama kita. Nama Allah Ta'ala. Sebut sama. Jalan apa? Allah subhanallah. La ilaha illallah. Kadang-kadang sebenarnya masa paling masa paling lapar bagi kita kadang-kadang atas kereta. Ketika kita naik kereta seorang, masa tu masa luar untuk kita nak zikir, nak mengatik, nak baca kadang-kadang. Ada orang perjalanan jauh dia kata, Ustaz, muncul saya bulan ni jauh ni, sebenarnya masa ni lah untuk saya ada masa untuk nak zikir banyak dan lebih sikit. Ada masa duduk tak kata seorang nak mengatik dia kata, habis menjadi zikir istiqamah. Kelimah maknanya zikir-zikir tertentu tu, subhanallah, alhamdulillah 200 kali, 1 kali makna dia. Jadi masa dia tu. Kadang-kadang duduk rumah tak ada nak mengatik. Kadang-kadang atas kereta baru ada masa.
dah ada perjalanan ni nak pergi kerja tu lah masa luar. Ambillah gunalah masa mana-mana. Jadi sebab itulah sikit kata dia, bahwasanya zikir itu mempunyai beberapa tertib dan bahwasanya menghadirkan hati ketika lisan berzikir itu adalah salah satu tertib zikir yang penting dan yang dituntut. Bila lidah kata subhanallah, hati pun nampak, teringat tentang kesucian Allah Ta'ala, kebersihan Allah Ta'ala daripada segala sifat kekurangan dan kelemahan. Adalah anda memilih tertib ini sebaik-baik, memelihara tertib ini sebaik-baik. Kerana orang berzikir itu tidak akan mencapai sesuatu faedah dari faedah-faedah zikir, dan tujuan yang utama melainkan dengan menghadirkan diri. Di antara tertib berzikir adalah orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala itu sempurna tertib dan baik sikap zahir dan batinnya. Adalah ia bersuci terlebih dahulu dan berkeadaan bersih, dan hendaklah dia berada dalam keadaan khusyuk kepada Allah ketika dia berzikir dan sentiasa mengingat kebesaran Allah dan menghadap kiblat, menundukkan kepala, bertenang, semua anggotanya seperti dalam sembahyang itu untuk nak menghasilkan zikir yang berkesan. Kita hari ni zikir kita ni hanya wasabah ya. Zikir kita boleh pergi sabah tu, duk kira kau jalan dah tu. Tapi kesan dia, kita kena menghadap kiblat, duduk keadaan bersih, suci, cari tempat tenang, kita khusyukkan hati kita kepada Allah Ta'ala, maka ketika tu dalam keadaan itu barulah dia akan datang hasil faedah zikir yang sebenar kita akan dapat. Sebab itulah contohnya bila kita bangun malam, selepas kita sembahyang tahajud, sembahyang witir, lepas kita sembahyang hajat dan sebagainya, kita doa, akhirnya kita guna masa yang ada untuk dekat-dekat subuh tu kita berzikir dan istighfar, itulah afdal. Yang kemari sebab ketika tu kita duduk keadaan menghadap Allah, tawajuh kepada Allah, maka bila kita sebut nama Allah, dia akan mari, maka masuk ke dalam hati kita. Allah Ta'ala akan masuk cahaya-cahaya, kelima-kelima zikir itu di dalam hati, dan kita akan rasa keagungan, kehebatan Allah Ta'ala masuk dalam diri kita. Kata dia begitu juga tentang dari seseorang hamba sentiasa berzikir kepada Allah pada semua hal dan keadaan, dan pada setiap waktu. Kata dia, cubalah dirimu mencontohi tertib-tertib yang kami sebutkan di atas tadi. Maknanya penuh zikir, afdalnya kita bersuci, mana ambil wudu, lepas tu menghadap kiblat, lepas tu duduk dalam keadaan tenang, khusyuk. Kemudian mengingat akan kebesaran Allah Ta'ala, menunduk kepala. Salah satu. Sebagaimana keadaan orang-orang yang berkhalwat dan menyingkirkan diri kepada Allah. Jika tidak boleh bertertib seperti itu, sebagaimana hal kebanyakan orang pada masa ini, maka haruslah ia menentukan suatu masa untuk ia duduk berzikir, melekatkan diri dengan tertib-tertib yang tersebut itu. Kita kena ambil masa, guna masa. Sikap pun tak apa, tapi kita menghadap betul-betul, zikir penuh dengan khusyuk, dalam keadaan tenang, itu kesan dia lebih baik daripada kita duduk makna zikir dalam keadaan duduk berjalan, dia kesan dia kuat. Kata dia, ataupun sebagai dari tertib-tertib yang lain yang tidak kami sebut di sini. Kemudian pada masa-masa yang lain, selain daripada masa itu, adalah ia meneruskan zikir dengan cara yang biasa. Ada masa kita guna tumpuan zikir kita menghadap, betul-betul menghadap Allah Ta'ala, mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala sungguh-sungguh. Lepas tu kan kita guna masa lain tu sebagai tambahan, sebagai masa biasa, iaitu kita zikir dalam keadaan kita berdiri, kita berzikir dalam keadaan kita duduk, kita berzikir dalam keadaan kita tidur, terlentang, atau dalam keadaan kita berjalan. Maknanya tanpa batas atau syarat, sebagaimana Allah Ta'ala sebut, fazkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim.
Maka berzikirlah kamu kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk dan keadaan berbaring, bertelantai dan sebagainya. Maknanya ibadat zikir ni adalah tidak ada. Maknanya cara tertentu, cara yang khusus tetapi diberi peluang bebas. Nak ayat kata satu ibadat yang diberi peluang bebas seluas-luasnya dalam apa keadaan sekalipun seseorang boleh berzikir kepada Allah Taala. Kita serupa dengan semaya mesti kena ngadap kiblat, nak tawaf mesti kena pergi Mekah, nak puasa fardu kena bulan Ramadan. Tetapi untuk zikir ni boleh dalam keadaan apa saja, di mana saja, lagu mana keadaan pun, walaupun di dalam keadaan hadas besar pun masih boleh kita berzikir. Nak ayat kata peluang luah yang Allah Taala beri kepada kita dalam ibadat zikir. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan semoga Allah SWT mudah lembut hati kita, ingin lidah kita untuk kita nak sebut nama-nama dia. Kita kena ingat, kalau Tuhan pegang lidah kita, tak boleh nak sebut nama dia. Kalau Tuhan tak buka hati kita, tak terlintas untuk nak ingat kepada dia. Kecuali bila Tuhan, maknanya buka hati kita, ingin lidah kita, barulah kita boleh sebut nama dia. Sebab itulah penting kita kena mendekati Allah Ta'ala. Biar Tuhan tu kita dekat dengan Allah, biar Allah Ta'ala dekat kita dengan rahmat dia. Bila kita dekat dengan rahmat kasih sayang Allah, pandangi Allah Ta'ala, insya-Allah mudah dalam kita nak buat gapo-gapo pun untuk kebaikan akan jadi mudah bila Tuhan buka jalan untuk kita, untuk Tuhan nak beri kebaikan dan kebajikan, dia akan dapat mudah. Tapi kalau Tuhan tak sewi kebaikan dan kebajikan kepada kita, tak boleh. Tak dapat. Walaupun duduk dalam suasana dia sekalipun, tak boleh juga. Jadi insyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan semoga Allah Ta'ala mudah untuk kita semua. Dan insyaAllah semoga Allah Ta'ala maknanya campur dalam hati kita. Maknanya kita semua termasuk orang-orang yang selalu ingat kepadanya. Dan bukanlah orang-orang yang lalai daripada mengingati dia. InsyaAllah mudah-mudahan semoga Allah Ta'ala mudahkan jalan kita ke syurga semua insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila nafsina tarafata 'ain. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwarta al-ardha bi nurika shamsika abadan abada. Allahumma a'inna ala zikrika اللهم أعنا على ذكرك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. قبل الله